Di dalam trading SCPO, kita kena sentiasa membuat analisis technical chart untuk mencari setup dan signal entry yang terbaik. Tanpa analisis chart dan tanpa trading range yang mengandungi arah support dan resistance yang kuat, sukar untuk kita menjana profit yang konsisten di dalam trading SCPO. So, untuk video pada kali ini, saya akan kongsikan tentang analisis chart SCPO dan juga contoh-contoh entry untuk sesi dagangan pada hari Jumaat 24 April 2026. Sekadar pembelajaran semata-mata, semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Okey, ini adalah review hala tuju chart pada pukul 9.13 minit pagi. Okey, sebelum pasaran dibuka. So, ke manakah hala tuju pagi ini? Kena tunggu opening, dia open atas atau bawah. Kalau dia open dan naik atas kotak hijau, maka bullish continuation movement. Kalau bocor support 4573, 4566, maka akan meneruskan gerakan bearish. Atau akan sideway dalam range 4566, 4627. So, begitulah secara teorinya. Dan candle opening akan menjadi peneraju gerakan. So, mari kita tengok candle opening untuk sesi pagi 24 April 2026. So, ini chart yang kita dah tandakan. Okay, ini adalah chart di TradingView SCPON 2026. Okay. So, malam tadi dia close dekat sini lah. Dekat 4281. Then, apakah dia punya opening candle? So, opening candle adalah candle yang ini. Okay. So, kita just tambahkan lagi satu range untuk candle opening. Okay. Apa maksud candle opening, candle peneraju? Kalau dia bocor low candle opening, maka dia akan turun mencari arah support. Kalau dia pantul, dia akan masuk balik ke dalam candle opening punya range. Kalau tidak, dia akan terus bocor ke bawah. Ataupun dia tak bocor candle opening dan dia membuat gerakan menaik ke atas. So, sebab tu candle opening sangat penting untuk peneraju hala tuju yang seterusnya. Okay, so apakah gerakan dia yang seterusnya? Okay, then dia bocor low candle opening. Okay, and then tapi dia memantul di arah support kita tadi di 4573. Okay, so ini adalah arah support kita tadi ya. 4573, 4566. Okay, so ini adalah perkongsian review dan analisis hala tuju gerakan chart dari semasa ke semasa di grup Telegram perbincangan, pembelajaran dan guide berterusan SCPO Traders tekniktrade.com. So, bagaimana untuk menyertai grup Telegram ini? Saya akan terangkan selepas ini. Okay. So, dia turun ke kita punya support 4573. So, secara teorinya kalau dia dapat masuk balik dalam range candle opening tadi, iaitu dia masuk balik dalam 4576, maka dia akan berlega-lega dalam range candle opening dan akan cuba naik ke arah tertinggi candle opening. Okay. So, apa dia punya gerakan yang seterusnya? So, memang ngam-ngam daripada pagi tu dia dalam range candle opening saja. So, dalam berapa tik? 19 tik juga. So, ramai tak rakan trader yang profit untuk sesi pagi 24 April ni. Semoga ramai yang profit lah. Okay. So, ini adalah analisis gerakan jika kita menggunakan indikator. Okay. So, selagi tak bocor kotak support hijau, potensi untuk kayuh naik cari EMA 200. Di manakah EMA 200? Di atas R yang garisan berwarna merah ni. So, kalau kita guna indikator, bila dia keluar candle warna purple dan ada perkataan bull di bawah tu, maka secara teorinya dia adalah bullish trigger. So, kita just kotakkan sahaja candle yang warna purple tu dan jadikan dia sebagai arah support. So, selagi tak bocor arah support ni, dia ada potensi untuk bergerak naik ke atas. Sebab apa? Sebab sudah muncul signal untuk bullish trigger. Okay. Okay, ini adalah contoh entry. Contoh entry kita adalah di candle yang ini. Di mana kita punya stop loss adalah sebanyak 6 tick. Okay. So, kita punya entry di 4576, stop loss di 4570. Okay. Kenapa kita entry kat situ? Okay, kenapa kita entry dekat sini tadi? Sebab dia dah memantul di arah support di 4573. And then yang kuning inverted hammer ni adalah candle low. Dan secara teorinya candle inverted hammer di support ni adalah candle reversal. So kita just tunggu dua candle. Dan candle yang ketiga ni dia buat macam bentuk hammer ke atas. Kita masuk awal. Sebenarnya kalau entry terbaik adalah dekat area sini. So kita target dia pergi dekat MA200 ni lah.
So just letak TP 16T kat situ. Di 4592. Okey, seterusnya sampailah. Seterusnya mesh. Kita punya TP 16T. Okey. So untuk sesi pagi, secure lah dalam RM RM400 profit. And then pada pukul 12.10 tengah hari, kita tahu 4595 adalah aras yang keras. Arah resisten yang keras. So sesi petang kalau dia dapat naik dan stay atas 4596, maka akan buat gerakan bullish continuation. Tapi kalau tak dapat stay di atas 4596, maka dia akan turun cari tapak semula untuk setup double bottom. Okay. So ini adalah analisis yang seterusnya. So apa? Sebab dah sampai kita punya aras TP. So beginilah closing pada sesi pagi. Okay. Dia berhenti di situ, berhenti di 4596. So sesi petang buka get down, maka dia akan terpakai yang analisis kedua. Okay. Akan cari tapak semula untuk setup double bottom. So tu dia, ngam-ngam dia buat double bottom di situ. Okay. Sini dan dia retest balik di situ. Okay. Tu dia, ngam-ngam sampai dan breakout ke atas. Okay. Memang sampai kita punya aras R ke atas. Ni. Okay. Yang sesi pagi tadi tu, kita punya aras R kat sini. Ngam dia sampai. So memang gerakannya dia buat gerakan double bottom seperti yang kita punya analisis pada sesi pagi tadi. Okay. So ini adalah analisis gerakan chart pada pukul 3.24 petang. Okay. Kalau dia dapat breakout 4584, maka dia akan bergerak naik ke atas. Okay. Kalau dia bocor 4573, dia akan ke bawah. So sekarang dia dalam range sideways. Seterusnya dia bergerak naik breakout 4584. So kita just tunggu dia breakout downtrend line ni. Okay. Kalau dia dapat breakout downtrend line ni, maka dia akan buat gerakan trend ke atas. Di sini dia dah breakout. So ini adalah gerakan yang seterusnya. So dekat manakah kita punya contoh entry? So kita punya contoh entry adalah di 4582. Okay. Iaitu di candle yang berwarna purple, ada perkataan bull. Okay. Stop loss 5T. Okay. So entry 4582, stop loss 4577. Kenapa kita entry dekat situ? Sebab kita dah tandakan dia punya zone support di 4580, 4579 dan dia memantul di situ. So secara teorinya mengikut kita punya setup rules dan SOP, entry kita adalah pada candle yang ini. Okay. So seterusnya dia bergerak naik lah. Daripada candle purple ni, dia dah bergerak naik. Masa ni dah 20 T. So kita target 4619. Ada 37 T. Sampai tak 4619? Okay, hampir sampai 4619. Dia sampai 4617 saja. So dapat dalam 35 T lebih kurang. Ataupun 34 T. Okay. So 34 T dalam RM850 profit. Okay lah. So pagi dah untung 16 T, petang untung 34. So ada berapa semua? 34 campur 16. So ada 50 T. So 50 T dalam 1250 untuk sehari punya sesi dagangan. Okay. So boleh sahaja sebenarnya nak menjana profit dalam trading SCPO ni. Cuma jangan tersalah arah. Jangan tersalah arah. Dan kalau boleh belajarlah tentang setup rules dan SOP trade agar trading lebih tersusun dan lebih ada hala tuju. Okay. So merujuk kepada analisis ni, pada pukul 4.33 tu dia dah sampai puncak. Okay. So secara teorinya kalau based on kita punya SOP, dia akan pullback ke kotak yang berwarna hijau ni. So kotak warna hijau ni adalah resistance become support ataupun zone RBS. Dan di atas ni tadi sebenarnya dia adalah zone R. Okay. Sebab tu kita punya analisis di sini dah sampai puncak. Okay. Yang ni kan kita punya analisis kenapa dia nak jatuh ke bawah, dia punya penerangan dekat sini. Okay. Dan kenapa kita punya analisis dia sampai puncak. So pembelajaran dan guide yang berterusan di grup Telegram SCPO Traders tekniktrade.com. Okay, pada pukul 4.36 tu dia dah ada setup bearish divergence. Okay. Dan kalau dia dapat bocor 4610 akan turun ke bawah. Okay. So ini dia punya alert lah. Kena hati-hati. Bocor 4610 akan pullback.
Okay. So di manakah aras 4610 tu? Okay, bila kita letak indikator 4610 tu adalah aras RSI bocor 70. Okay. Dan entry terbaik dia adalah sebenarnya dekat situ. Apabila ada candle bear dan candle hitam di situ, bocor 4610. So memang secara teorinya selepas itu dia akan membuat gerakan ke bawah. Tu dia. Bocor habis. So sini. So tamatlah sesi petang dekat sini. So ni antara setup rules dan SOP yang akan kita gunakan dan yang akan dipelajari di kelas analisis teknikal trading SCPO. So kalau dapat faham setup rules dan SOP ni dan cari entry apabila setup itu valid sahaja, pastinya lebih mudah untuk menjana profit dalam trading SCPO. Okey, di sini saya kongsikan salah satu dari setup rules dan SOP iaitu setup sell. Okay. So penerangan dia harga tengah naik dan munculnya candle biru. Lebih kurang jika candle biru di arah resistant. Sebenarnya tadi memang di arah resistant. Okay. So monitor untuk stop dan pullback. So dia stop naik dan dia akan start turun ke bawah. Okay. Untuk membuat pullback. Setup yang lebih mantap kalau week breakout high candle biru tapi body close dalam range candle biru. Yang inilah. Okay. Dia sebenarnya dah keluar tapi dia buat shooting star. Rejection candle. Okay. Biasanya akan mula turun. Tunggu muncul candle bear atau hitam yang valid. Okay. So, bila muncul candle hitam dan bear ni, maka dia pun start turun ke bawah. Okay. So, arah support dan target dekat mana? Dekat EMA 21, EMA 50, EMA 100, 200. So, petang tadi dia sampai EMA 200. Okay. So, begitulah dalam bentuk chart, penerangan dalam bentuk chat. Sebab itu saya kata tadi pembincangan dan pembelajaran yang berterusan di grup Telegram. Okay. So semoga ramai yang profit. Satu je tips untuk hari ini. Selain daripada join grup SCPO Traders ni, biasanya ramai yang join macam-macam grup trading. Okay. Cuma nasihatnya janganlah sesekali follow kalau ada yang ajak buy atau sell tanpa analisis kajian chart. Dan sebab setup kenapa kena entry. Okay. Tiba-tiba jom buy sekarang, jom sell sekarang. Sebenarnya memang tak boleh nak ajak orang buy dan sell sesuka hati. Sebab ianya memang salah dari segi undang-undang. Okay. So nak tak nak memang kena bergantung pada analisis dan bergantung kepada keputusan diri sendiri. Okay. Kenapa? Sebab sayangilah duit modal anda. Okay. Okay, siapa-siapa pun boleh petik. Jom buy, jom sell. Tapi modal di sendiri, rugi pun sendiri. Okay. So, seeloknya belajarlah bagaimana membuat analisis teknikal chart. Belajar tentang setup rules dan SOP. Belajar mencari setup dan signal entry terbaik. Dan buatlah keputusan atas tanggungjawab sendiri. Okay. Dan juga di atas analisis yang telah dibuat oleh diri sendiri. Okay. Sebab apa? Sebab modal pun bukan orang lain nak bagi, kita punya modal sendiri. Okay. So begitulah secara teorinya. Serba sedikit tentang contoh analisis chart SCPO dan contoh entry. Dapat jugalah 50 tip. Okay. 16 tip pagi, 34 tip petang. Dalam RM1,250 untuk sehari punya sesi dagangan. Okay. 2 entry saja. So jika berminat untuk belajar tentang setup rules dan SOP trading dan dapatkan custom indicator sebagai alat bantuan membuat analisis teknikal chart serta dapatkan akses untuk sertai grup perbincangan, pembelajaran dan guide yang berterusan iaitu di grup Telegram SCPO Traders. Bolehlah klik link di bahagian description di bawah video ini ataupun boleh komen di ruangan komen. Okay. So, terima kasih kerana menonton. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Semoga dapat profit yang konsisten dalam trading. Terima kasih dan selamat berdagang.